Okey, untuk kita nak masukkan bateri untuk Naga 155 ni, kita kena buka skru 1, 2, 3, 4, 5 dengan depan ada 1, 6. So kita angkat keluar yang ni. Lepas tu kita akan nampak dalam dia. Yang best Naga dia lah pakai monoshock. So inilah bateri dia. Kita pasang bateri dia, baru kita boleh tutup balik. Alright. Dan fuse dia juga terletak kat dalam. Fuse dia letak bawah seat dah. So kalau apa-apa kena buka seat. Bila dia buat macam ni, bermaksud nak ambil keluar seat ni senang. Lepas tu dia punya ODB pun kat sini. Apa nak cucuk, apa nak buat program ke apa ke, nak bagi dia keluar api ke apa ke, boleh cucuk kat situ. Alright. Inilah Naga 155 punya konsep masuk bateri. Alright. Okay guys, untuk Naga, kita tengok bawah seat dia. Bolehkah Naga ni masukkan helmet dalam ni? Ruang dia agak besar. Okay. So ini helmet yang open face. Okay. Cara nak masuk helmet open face ni adalah dia kena letak dalam keadaan macam ni. Okay. Keadaan macam ni ya. Sebab apa? Sebab dia punya sini flat. Okay. So boleh tutup. Settle. Tutup ni, tutup betul ni. Nampak? Nak kopek tak ada kopek ni. Alright. Helmet boleh masuk. Kena letak bagi dia baring. Alright. Naga. Ruang dia besar. Alright guys, jom kita test Naga. Dengan harga on the road 7988. Jenis platform mendata. Sitting position okey, agak selesa juga. Monoshock, 7.4 liter punya kapasiti minyak. Berat 130 kalau tak salah dikir. Berat dia 144 kg berat dia. Tayar depan dengan belakang menggunakan 13 inci. Rasanya platform dia ni sama juga dengan SYM Husky. Sama platform dia lah. Lupa lagi nak on apa? Engine start. Alright. Okay, jom kita pusing surround dan kita tengok macam mana. Oh, 155. Whoop. Alright, nice. Handling pun okey. Power pun ada. Brake pun cukup makan. ABS depan belakang. Alright, nice. Oh, nice. Pusing. Platform yang flat ni memang syok. Sebab apa? Dia bila flat ni, kita punya kaki freedom. Kita nak rapat ke, kita nak terbuka ke, kita nak macam mana ke, kita nak bersila ke, dia memang syok, dia freedom. Cuma depan ni dia tak ada windshield. So kita akan nampak dia macam naked sikit lah. Kalau dia ada windshield, dia nampak ada macam something kan. Tapi dia tak ada windshield, dia nampak macam naked sikit. Alright. Tengok. Okay guys, kalau platform flat dia macam ni nampak. Boleh letak tripod. Okay. Jom kita ke belakang dan kita tengok walk around motor ni. Naga 155. Okay guys, jom kita bawa pusing Naga. Kita bawa pusing Naga ni. Naga berapi. Yeah. Okay, macam inilah keadaan sitting position DK. Handling Naga ni dengan sebelah tangan. Alright. Pandangan daripada belakang. Tak nampak ke? Oh, tak kita kena kereta. Okay, pandangan daripada depan. Okay. So, kita akan parkkan tripod dan kita akan pusing motor ni bagi yang tengok. Alright. Okay guys, meter dia macam ni. Simple, basic. Dia ada jam, dia ada mileage, minyak. Okay. Lepas tu oil, traction control on. Alright.
Dia ada voltage, ada jam dengan voltage. Okay. So sini ada temperature. Temperature ni temperature luaran lah, 33 darjah Celsius. Okay, jom kita jalan ni. Dia satu yang rasa motor ni, dia tak ada, bila dia tak ada windshield, dia rasa macam naked sikit. Dia macam kita bawa motor kapcai. Lebih kurang macam tu lah perasaan dia tu. Pada depan dia kosong kan, kita tak nampak ada windshield kan. So dia jadi macam naik motor kapcai, naik motor skuter-skuter kecil yang lain. Okay. Tapi still bagus dia sebab dia punya handlebar ni kita boleh tukar. Kita boleh mix and match. Dan kalau kita nak letak windshield kat depan tu pun boleh lagi. Ada je jual windshield yang aftermarket yang boleh ikat dekat handlebar ni buat windshield kan. Boleh je, ada je. Alright. Okey, jom kita bagi tengok depan dan belakang. Okey guys, ini pandangan depan. Macam kita sini dia kosong. So kalau kita nak modify, nak letak windshield kat sini ataupun letak windshield kat sini pun boleh. Alright. So dia jenis panel flat board ni. Okay. So begini keadaan dia. Kita punya high beam. So kita start. So bila kita hidup macam ni. So bila kita mati, okay, padam, habis semua padam. Bila kita on, okay, dan kita start. So lampu tinggi, pas, double signal. Signal dia ni signal jenis macam ni lah, jenis kat telinga. Belakang pun sama. Nanti dia bawa hampa pergi belakang pula. Tengok belakang lah. Okay. So ni keadaan belakang. Ini brake dia. Signal dah hampa tengok dah. Signal kanan, signal kiri, brake. Okay, keadaan dia dengan style monoshock. Alright. Okay guys, DK walk around bagi hampa tengok. Alright. So yang tu lah sistem flatboard yang DK masukkan tu. Flat. Minyak dekat atas dan simpan di bawah tangki dia tu. Okay. Ini depan dia, tayar 13 inci. Tayar belakang pun 13 inci. Depan 120, belakang 130. Okay. So tongkat, double stand. Dia punya tempat untuk pilihan adalah sini. Okay. Dia jenis tolak lepas. Dia kena kuat sikit. Dia kena dia ni, tak kena dia punya point dia tu. Okay. Alright. Dan dia punya filter CVT dia, dan dia punya monoshock. So daripada mana yang kita tengok ni, jika perasan dia lebih kurang sama dengan Husky punya style. Dia punya belakang dia ni lah, dengan tayar dia jenis ikat 4 skru ni. 5 skru, 4 skru pula, 5 skru ni. Okay. Lock eco dia kat sebelah tepi. Dan dia ada poket dekat sini. Naga 155, dia ada poket di mana dia kira letak phone. Dan dia tulis kat sini boleh letak cawan. Nak minum ke apa kan. Lepas tu dia boleh sangkut barang kat sini. Untuk nak sangkut barang. Yang kita nak buka tangki minyak dia ni, kita kena tolak ke depan macam ni. Dia buka. Di sini dia ada Type C dengan Type A biasa punya ni, USB. Alright. Kalau kita pernah ride, kita pernah bawa Husky 150, dia punya handling dia lebih kurang di situ. Dia punya monoshock system dia kan. So handling dia bila kita buat 8, kita buat 8 tengok. Buat 8. Okay. Dengan berat 144 kilo. Kita lagi satu senang nak handle, ringan, tak berat. Dan bagi DK is quite a simple, straightforward bike. Dengan harga 7,988 on the road. CKT sekarang dia buat offer kau-kau. Kau-kau mari punya. So jangan pula mai balik kat CKT kata itu aku beli mahal. Ataupun untung kan dapat beli murah. Lepas tu lain kali dah mahal, pasal apa itu murah? Aku tengok video DK itu murah.
Macam tadi baru Azim bagi tahu DK, ada seorang customer tu dia main nak beli ELT. ELT ke ELR ke? LTR. Sorry, LTR. LTR. Kan? Itulah lari tajuk dah. Tak apalah. Tapi cerita dia tengok video lama, harga lama dan dia nak harga tu. Mampu. Okay, so harga akan berubah mengikut masa ke semasa. Tapi kalau untunglah kalau hampa dapat harga tu, dan kalau tak dapat harga tu hampa jangan marah DK pula. Okay. Alright, DK cerita ni pada masa ni, pada time ni. Okay. So thank you very much for your support, for your like, for all the sharing and caring. Dan DK nak ciao dulu. Bye bye, sayonara, and jom jumpa lagi di waktu dan hari yang berbeza tapi di channel yang sama, DK BT Moto. Bye bye.